Mak, tiba-tiba hari ini terlintas lagi satu sejarah kehidupan Nabil. Tiba-tiba hati ini rasa puas sangat, Mak. Dia dah terima balik pembalasan atas segala perbuatan yang dibuat. Maklum. Cuba kau tengok diri kau sekarang. Lumpuh, cacat. Aku tak tahu sama ada kau still ingat aku ataupun tak. Tapi kau tahu tak? Ini semua balasan sebab kau dulu seksa aku waktu kecil. Kisah kita